Di episod pertama ini, Irfan akan bercerita pengalaman ke Indonesia, negara adik Sopo Jarwo yang... Adit, tolongin Dit. Hai semua, Assalamualaikum. Inilah episod pertama Anipeng, iaitu animasi pengalaman. Irfan nak memperkenalkan maskot utama Anipeng, iaitu Big Ipan Potong. Ni dia. Ni Ipan supporter dalam Flashy, walaupun tak pernah jadi reality, tapi doakanlah ya. Terima kasih kepada Lutfi Nelo atau Benda Mati Universe kerana inspirasi. Indonesia antara negara yang Irfan pernah jejaki, dan episod ini Irfan akan ceritakan perjalanan. Tapi Irfan ingatlah tapi disebabkan pelancongan ni agak panjang, so maybe ada part 2. Petang 17 Januari 2024, macam lepas Zohor macam tu, Irfan dan keluarga belayar Irfan terbang melancong ke Indonesia. Masa nak take off, ni macam bergegar kan kapal terbangnya. Oh lupa, Irfan naik kapal terbang KLM. Sambung So Irfan buat muka macam Venice Lawak Campus yang ni. Masa ada orang gelak ke Irfan. Tapi Irfan tak marah diorang. Sebaliknya, Irfan pun je gelak. 6 petang macam tu, kita orang dah sampai di bumi Jakarta. Kami ada driver, nama dia Irman Nurdin. Terima kasih ya. Dan selepas tiba di airport, kami meluncur ke Bandung. Oh, yang mi Bandung dan sirap Bandung tu ya? Bukan. Ni Bandung lain. Tapi masa dalam van tu, hidung Irfan berdarah. Tapi tak lama lah. Lepas tu tertidur sampai di rest area atau di Malaysia R&R. Makan nasi dengan kicap je masa tu rasanya. Masuk van, sambung tidur. Tapi tiba-tiba, kenapa bang? Aksiden ke? Tak adalah, dah sampai hotel. Budak-budak ke taman komplek, relax. Sambung, lepas tu masuk bilik, tidur. Esoknya turun sarapan dan pergi jalan-jalan. First day tak ada apa-apa sangat. Ni ada video-video masa dalam. Nak kata van macam tak, kata kereta pun tak. Van fire je lah kita panggil. Jom kita tengok videonya. Naik, masuk. Lompat. Adut. Umpan. Tengok umpan layan Adut. Anak sekolah tu. Dandut ya, layan dandut. Dandut, joget. Tak lah pak, itu private, kita share kita je. Share kita juga jadi sampai kat siapa? Jangan, tak bahaya. Sampai kat Rina lah, sampai kat ni lah. Dandut ya, layan dandut. Dah nampak lah. Mana dia dapat anak tu? Mana dia dapat anak tu? Pada langit tak mengandung. Next day, pergi ke tempat apa? Dia macam kapal terapung. Orang Bandung kalau tahu boleh komen Lepas tu pusing-pusing Bandung, tengok kedai perfume, balik hotel rehat.
ketiga, kita orang pergi tempat lupa lah nama dia. Dia macam ada slide. Lepas tu dia ada zoo gitu. Orang Bandung kalau tahu apa nama tempat ni, tolong bagi tahu ya kat komen. Thank you. Lepas tu petangnya kita orang pergi ke floating market. Kita orang dah 2 kali dah pergi floating market. First masa Ifan kecil dulu. Yang second tahun lepas, tahun 2024. Hari keempat ni tak boleh lupa dalam seumur hidup ni. Masa tu kita orang makan tengah hari kat mana lupa dah. Tapi yang Ifan ingat, cikgu call mak Ifan. Ingatkan nak cakap pasal kat sekolah, rupanya nak jumpa kat pasar baru. Aku jadi macam Warrior SMG4 yang overreact gitu. Lepas makan, solat, terus meluncur ke pasar baru. Introvert dengan overreact masa tu. Okey lah, mungkin itu saja untuk part 1. Okey, next part kedua, kita akan ceritakan hari 5, 6 dan 7. Jap, 6, 7. Hey,